Assalamualaikum. Hari ni Mak nak tunjuk cara Mak buat kuih kodok. Kodok pisang ya. Ni pisang Mak guna pisang ni. Pisang ni ada pun kat rumah. Ni. Pisang ni nama dia pisang montel. Kecil-kecil kan dia. Payah nak lenyek ke tidak kan? Lenyek sampai hancur ya. Ni Mak dah hancurkan sampai macam tu. Lepas tu Mak bergaram sikit. Garam sikit. Mak bergula ya. Mak bergula lebih sikit pasal apa? Pisang ni dia tak kurang manis. Jadi masuk juga. Gaul rata dulu ya. Lepas tu baru bubur baking powder. Kalau dah gaul rata kan, lepas tu kita perak dulu lah. Dalam 1 jam ke setengah jam pun boleh ya. Agak-agak lah baking powder ni ya. Ya, perak ni kan. Sekarang baru kita bubur tepung ya. Ni dah jadi macam ni. Mak nak bertepung ya. Tepung tak usah banyak, sikit ya. Mak pun tak tahu nak kena cakap berapa cawan. Mak tak pakai cawan, Mak senduk macam ni je. Ya. Kita try bubur dalam 2 senduk dulu. Ni 1 senduk. Ni agak-agak je Mak buat kuih ni. Mak tak mahu banyak tepung. Banyak tepung dia keras. Tak sedap rasa dia. Sikit lagi ni lembik sangat juga. Kira dalam 3 senduk lah ya. Mak buat dah 3 senduk je. Pisang apa-apa pun boleh pakai ya. Pisang susu ke, pisang berangan ke, pisang emas ke, semua boleh pakai pisang. Dan ni pisang buat kuih je lah. Ni macam ni Mak dah boleh goreng ya. Nak goreng dah. Ni Mak dah siap goreng ya. Nak goreng. Nak goreng ni. Ni celik sikit lah air tangan tu kan. Goreng sampai dia agak-agak kuning-kuning kehitaman sikit lah. Dia ada garing sikit kan. Ni dah merah dah ni. Mak angkat lah ya. Ni dah siap dah si kodok Mak ya. Mantap.